ada cerita pasal apa? Mengenai apa? Jual air. Jual air. Ada berapa jenis air? 2. 2. Air apa? Kopi ais, teh ais. Kopi ais dengan teh ais. So ada 2 jenis air. So bila ada 2 jenis air, confirm ada 2 benda lah. Satu X, satu Y. Confirm. Satu X, satu lagi Y. So siapa X? Siapa Y? Kopi ais. Kopi ais jadi apa? X. Okay, kopi ais jadi X. So kita tulis X kat bawah ni. Kopi ais. X. Kalau teh ais, Y. jadi Y. Okey, selain daripada cerita pasal air kopi dengan air teh, apa lagi yang dicerita kat sini? Jumlah jualan. Jumlah jualan. Jumlah jualan untuk siapa? Kedai. Kedai. Ada berapa banyak kedai? 2. 2. So, kedai A jual berapa banyak? 10. RM10. Kedai B? 12. RM12. So, macam mana kita nak jadikan persamaan serentak? Ambil kedai A dulu. So, kedai A, 2 apa? 2 X tambah 3 Y. Dapatlah berapa? RM10. Boleh faham tak ni? Boleh. Lepas tu kalau kedai B nak tulis apa? 3Y. 3Y 3. tambah Tambah 4X. 4X sama dengan 12. 12. So, ini nama dia persamaan serentak. Sebelum ni, waktu tingkatan 2, korang ada belajar penggantian dan juga lagi satu apa nama dia? Penghapusan. Ni waktu ni belajar waktu form 2. So, kalau soalan cakap jangan guna metrik, kena guna penggantian dengan penghapusan. Tapi kalau soalan kata dengan menggunakan kaedah metrik, kena guna kaedah metrik. Jangan pakai penggantian dengan penghapusan. Dia akan bagi tahu dalam soalan. Dengan menggunakan kaedah metrik, selesaikan persamaan linear serentak berikut. Ataupun dengan tidak menggunakan keadaan penggunaan metrik, selesaikan. So, kalau dia kata jangan guna, jangan guna. Kalau dia kata guna, guna. Okay. So, lepas dah jadi persamaan serentak ni, kita ada nampak 2 persamaan kan? Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. So, apa yang kita kena buat ialah tukar kepada bentuk metrik. So, macam mana nak tukar bentuk metrik? Ambil je balik nombor tu, salin je. Tapi tak payah tulis X dengan Y. 3 pula dah. 2, 3, 4. Lepas tu, barulah tulis X, Y sama dengan 10, 12. Katalah dalam exam kan, Syah macam alamak, apa nak tulis dekat sebelah ni? Lupa pula. Okey, ingat. Kalau ini metrik apa? 2 darab 2 kan? Dengan metrik 2 darab 1. Boleh darab tak? Boleh kan? Nampak? Boleh darab kan? Sebab sama kat tengah. So, 2 akan darab dengan siapa? 1. 1 mana 1? 2. 2 darab dengan mana? Ni, 2 ni darab dengan mana? Darab dengan X. 3 darab dengan siapa? X. 3 darab dengan siapa? Baris 1. Lajur 1. Baris 1 tu ada nombor 2 je ke? Tak. Ada nombor apa lagi ke kat baris 1 tu? 3. So, kalau 2 darab dengan X, 3 nak darab dengan apa? Tiga nak darab dengan apa? Kalau baris 1 lajur 1. Kakak, come on lah. Darab macam biasa kakak. Baris 1 lajur 1. Apa nak darab apa dulu? 2 darab X. Tambah
3 darab laju 1. Tengok apa lagi kat laju 1 tu. Y. Y lah. Tak ingat dah. Makan ketupat banyak sangat. 3 darab Y lah. Ini untuk kita confirmkan. Kalau katalah lupa dalam exam kan, apa yang sebelah ni nak letak. Ingat ni. Bila kita darab, dapat balik benda yang sama dengan yang atas ni. So, X dengan Y lah yang nak kena isi kat situ. Ataupun apa-apa huruf yang dia bagi. Tak semestinya X dengan Y. Boleh jadi PQ, YZ. Suka-suka hati dia lah nak bagi huruf apa. Ataupun suka hati kita lah nak letak huruf apa. Bukannya X dengan Y saja. Okay, sampai sini boleh faham? Susun ni? Boleh. Okay. So, lepas dah susun nak buat apa? Cuba ingat balik belajar kat sekolah. Apa dia? Kira. Kira apa? Kira. Kira Yang 1 per. yang 1 per AD tolak BC tu. Yang tu kawan nak cakap kan? Okay. Sebelum kira, kita kena label dulu. Siapa A? Siapa A? 2. B? 3. 3. C? 3. D? 4. Okay. So, lepas dah label, kenapa label? Supaya kita tak tertukar. Okay, lepas dah label, kita tinggalkan X dengan Y dekat depan. Kita bawa pindah yang 4, 2 darab 2 ni. Matrik 2 darab 2 ni pergi belakang. So, jadi apa? 1 per, apa formula dia? 1 per, tengok pada buku kalau tak ingat. 1 per, sebut formula dulu. A tambah AB. AD. AD. AD tolak BC. BC. Lepas tu? D. Negatif B. Negatif C. A. A. Okay, lepas tu belakang sekali ni kita akan ambil balik 10 dengan 12 tu. Salin je balik. So lepas tulis formula ni, make sure awak tulis je formula. Walaupun tak ada markah formula ni, still bila kita dah tulis, selalu tulis nanti kita akan ingat. Jarang-jarang tulis yang lupa tu. Okay, lepas tu kita pun masuklah nombor dia. Okay, Syah masukkan nombor dia. XY sama dengan 1 per 2 darab 4 tolak 3 darab 3. Okay, lepas tu dalam kurungan Dalam kurungan 4 negatif 3 negatif 3 2. Belakang sekali 10 12. 12. Okay, lepas tu nak buat apa? Kira 2 darab 4. Kira yang per tu dulu. Terus masukkan kalkulator semua terus. 2 darab 4 tolak 3 darab 3. Dapat apa? Sekejap. Negatif 1. Negatif 1. So, 1 per negatif 1. Lepas tu, salin balik. 4, negatif 3, negatif 3, 2. Lepas tu, 10, 12. Okay, next nak buat apa? Darabkan siapa dulu? Per dengan 4. Dengan 4, negatif 3, negatif 3, 2. Boleh? Okay, darabkan.
Negatif 4. Mhm. 3. Mhm. 3. Negatif 2. Okey. Lepas tu? 10, 12. Okey, lepas tu dah siap ke? Dah siap ke? Belum. Nak buat apa? Nak buat apa, Syah? Sikit lagi nak siap. Kita kena darab nombor belakang ni. Macam mana nak darab nombor belakang ni? Pakai Pakai baris 1, baris 2, lajur. Ada berapa lajur tu? 1. Label dulu baris 1. Baris 2. Macam saya ajar sebelum ni. Ingat lagi tak? Lajur 1. Darabkan dia. Okey, cuba darabkan. Kalau tak ingat bagi tahu tau. negatif 4 ke? 1 negatif 4 bawah dia. 6. Ya, betul. So, kita akan buat jawapan X sama dengan negatif 4. Y sama dengan 6. X dengan Y ni apa tadi? Kita cerita pasal apa? Pasal copy ITR. So, negatif 4 dengan 6 ni apa? Harga dia. Tapi logik ke harga dia negatif? Tak logik lah. Ni soalan saya buat sendiri. So, kalau tengok harga nanti, biasanya harga boleh jadi ada sen-sen. Maksudnya jawapan boleh jadi berapa poin berapa. Contohnya 3.5. Boleh je RM3.5 kan. Tak ada masalah. Sebab ni soalan saya buat macam spontaneous je. Sebab tu dah dapat negatif. Tapi boleh fahamkan cara dia? Boleh. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Cukuplah satu contoh je. Okay, lepas tu kita tengok soalan dalam buku. Okay. So, tengok soalan nombor 23. Dia minta kita tulis. Cuba baca dia suruh buat apa. Baca dia suruh buat apa. Tulis persamaan lainnya serentak berikut dalam bentuk matrik. Macam mana nak buat? Buat macam tadi tu. Kena kira ke tak payah kira? Tak payah. Sebab apa? Dia cakap tulis je.
kalau dia bubuh ayat selesaikan, baru kena kira. So, kalau dia kata tulis, tak payah kira lah. Buat je dalam bentuk matrik. Macam mana nak buat bentuk matrik? Dalam matrik yang pertama, ada nombor apa? 6, 6 lagi. 5, 5 lagi. 2, 1. 1, Okey. Lepas tu, matrik yang kedua. 1, 3. Salah. Sebelah 6 tu ada apa? X. 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 Y. Sama dengan 1, 3. 3. Macam tu. 3. Macam ni susunan dia tau. Nanti bila kita nak kira, nanti baru kita pindahkan yang ini pergi belakang. Tu yang jadi matrik songsang tu. Boleh? Boleh. Okay, cuba pula B. Cuba buat B. Syarat dia, kalau nak buat macam ni, mesti dekat belakang sama dengan ni, hanya ada satu nombor sahaja. Okay, cuba tengok B. Lepas sama dengan tu ada berapa banyak nombor? Ada berapa banyak nombor selepas sama dengan? Nampak tak? 2. Ada 2 nombor. Apa nombor dia? 3 dengan 5. 3Y dengan 5. So, kita nak siapa je yang ada lepas sama dengan ni? Nak 3Y ke nak 5 yang ada lepas sama dengan tu? 5. 5 je kan? So, 3Y ni nak buat apa? Pindah pergi depan jadi apa? Tolak. Bagi. Tengok 3Y tu ada operasi tak kat depan dia? Tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada tu maksudnya dia nombor apa? Positif. Positif. Kalau darab mesti kita nampak dia darab. Kalau kita nak pindahkan 3, yelah. Ni kita pindahkan 3Y. So, 3Y itself tu positif. So, kalau pindah, jadi negatif. So, jadi apa ni? 4. Negatif 2Y. 4X tolak 3Y sama dengan 5. 5. Lepas tu yang bawah ni biar je lah. X tolak 6. Y sama dengan 4. Sudah siap macam ni. Dia dah tinggal seorang-seorang kat belakang. Baru kita jadikan matrik macam atas ni. Lagi satu. Kalau contoh macam C. Boleh faham nombor 2 ni? Boleh. Okay. So, nanti terus tulis je. Okay, kalau macam C, kena pindah tak C ni? Boleh terus tulis ke kena pindah? Ada yang kena pindah? Ada. Apa yang nak kena pindah? Y. 2Y. So, kalau pindah pergi sebelah jadi apa? Negatif 2Y. So, kita nak tulis macam mana ni? 5X. Negatif tolak 2Y. Sama dengan negatif 1. Okey. Bawah dia? Y. Tolak 3X. Sama dengan negatif 5. Okey. So, kalau atas ni tadi kita terus susunkan 4. Lepas tu? Ni kita masukkan dalam matrik ni. Yang atas ni. Kita patah balik soalan B. 4. Lepas tu? 3. Negatif 3. Lagi? 1. Negatif 6. Lepas tu sebelah dia? XY. Betul? Sama dengan? 5, 4. Okey. So, kita tengok C pula. Okay, C macam nak tulis dia? 5
Negatif 2. Mhm. 1. Tengok ni. Ini huruf apa? Ini apa? Y. Y. Sini X. Kita nak tulis apa dulu? X dulu. So sekarang X ke kat depan ni? Tak. Y. So berapa X dia? Negatif 3. So kena tukar. Tulis negatif 3 dulu. Barulah. Lepas tu? Y. 1 je. Lepas tu? X, Y. Sama dengan? Negatif 1, negatif 5. Ya. Faham? Mesti make sure sama. Kalau X kat sini, ni pun mesti X. Lepas tu X akan duduk dekat depan. Biasanya orang selalu tak buat macam tu. Lupa, tak perasan. Dia main tulis je. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So A, B, C dah siap. Okay, boleh salin. Lepas tu buat sendiri D. Dah siap bagi tahu? Okey. Empat tu kalau pindah sebelah, tolak ke? Yang mana satu? Yang D. Siapa yang awak nak pindah tu? 4. Kenapa nak pindah ke 4? 4 yang kita nak seorang-seorang kat belakang. Siapa yang kita tak nak tu? Kat belakang tu. X. X yang tak nak. So X pindah depan jadi apa? Tolak. Tolak X.
Okay, dah ke D? Y tu memang kat depan ke? Lepas tu kalau Y tu kat depan, tukar je lah. Y biar Y kat depan pun tak apa. Tapi nanti bila nak buat dalam matrik ni, make sure Y kat belakang. Sebab kita nak letak tengah-tengah ni X, Y. Oh, okay. Satu. 1. Okay. 6. Bukan 6. Tengok betul-betul. Okay, jap. Awak buat 1. Lepas tu? 6. 6. Okay, 6. 3. 3. 7. 7. Okay. XY. 1 tu cuba tengok betul-betul. Ini X. Pindah depan jadi apa? Negatif X kan? So 1 ke negatif 1? Negatif 1. Negatif 1. Tu yang salah. Okay, XY sama dengan? 4. Negatif 8. Ya, betul. Okay, boleh faham yang ni? Boleh? Alright, so next kita pindah pada nampak ni. Ayat dia apa dia cakap? Selesaikan. So kalau selesaikan, barulah kena kira. Kalau dia kata tulis dalam bentuk matrik, tak payah kira. Soalan SPM ada je yang dia suruh tulis dalam bentuk matrik. Biasanya 1 markah ke 2 markah je dia bagi. Kalau selesaikan, biasanya dia bagi 3 ke 4 markah. So tengok markah berapa, okay? Alright, boleh tak selesaikan sendiri satu soalan? Boleh kot. Boleh kot, okay. Cuba soalan A dulu. Okay. Tengok nota. Apa formula dia? Okey ke Syah? Okay.
Dah siap kira ke? Belum. Kat mana dah? Dekat yang baris 1, baris 2. Okey. Ha, kira dulu. Boleh tak, Syah? Macam salah je. Tak apa, bagi tahu dulu. Apa yang Syah dapat? X sama dengan berapa? 0, Salah. Y? 2. Y2 betul. X kosong salah. Okey, kita tengok balik Y2 betul dah. X kosong salah. Okey, so mula-mula buat apa? Label dulu. Okey, so label A, B, C, D. Okey, lepas tu? XY. XY. Okey, lepas tu? 1. Apa yang satu? 1 per. Oh, 1 per. 1 per. Lepas tu? 5 darab 2. Tolak 2 darab 4. Okey, lepas tu? 2 2. negatif 2. Negatif 4. 5. 5. So, belakang sekali? 19. 16. Okey, lepas tu 1 per tu jadi apa? 1 per 2. Okey, 1 per 2. 2, negatif 2, negatif 4, 5, 19, 16. Okey, lepas tu darab masuk dalam. Betul? So, jadi 1, negatif 1, Negatif 2. negatif 2, 5 per 2. 5 per 2. Belakang 19, 16. Okey, lepas tu? 1 darab 19 tambah negatif 1 darab 16. Tambah negatif 1 darab 16. Oh, kosong lah. Saya tahu. Salah kira. Cuba tekan balik kalkulator.
Awak mesti tekan 19 tu tekan 16. Oh, Tekan balik operator. Betul tak? $19 tukar 16. Tak. Awak masuk balik kalkulator, masuk balik 19. Saya rasa awak tekan 16 tadi. 1 darab 16 tambah negatif 1 darab 16. Sebab tu dapat kosong. Masuk balik dalam kalkulator. Oh, 3. 3. 3 lagi 1 tu betul lah 2. So 3, 2. So X sama dengan 3. Y sama dengan 2. 2. So bukan tak erti. Salah tekan kalkulator cuai. Okay. Cuba buat B. Boleh Syah? Boleh tengah kira. Okey.
Dah dapat bagi tahu Syah Dah. Okay, dapat berapa? X berapa? Negatif 5. Y? Y 14. Y 14 salah. Okay, kira balik dekat Y. Sekejap. Sekejap. Kira balik. Satu. 1 baru betul. Okay. Boleh cuba soalan C pula.
Dah. Okey. So, X dapat berapa? X pula ada P. 2. Q, -1. pandai. Okey, D. Oh, buat ni sekali ke? Ya, sekali. Kita nak buat ni je malam ni, ha. Tak jaga kan? D tak payahlah. Kita terus pergi 25 lah. 25 ni kena susun sendiri. Okey, 25 A dulu. Boleh susun ke? Boleh. Okey.
Okey Syah? Boleh? Oh Syah. Buka mic. Boleh tak? Dapat tak? Tengah kat mana dah? Dekat baris. Tengah kira. Okey, kira dulu. Laju sikit. Dah. Okey, X dapat berapa? 3, Betul. Y? 2. Pandai. Boleh buat pun. Boleh tu buat. Okey, B. B ni kena susun sikit. Tengok betul-betul. Make sure depan tu X, lepas tu Y, lepas tu sama dengan nombor. Dah siap susun, bagi tahu saya dulu apa yang awak susun. Okey, dah saya susun ke? Belum, tak faham. Okey, kita kan kena buat X depan, Y, lepas tu nombor kan? Ini faham? Okey, so sekarang ni tengok dulu yang pertama. X dah dekat depan ke belum? Belum. Belum. So, X tu kat mana? Kat belakang kan? Pindah pergi depan jadi apa? Negatif. Negatif 3X. 3X. Lepas tu 4Y tu dah kat depan ke belum? Dah. Dah. So, dia apa tu? Apa 4Y tu? Ada simbol tak depan dia? Tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada maksudnya dia nombor positif. Positif. Sama dengan 1. 1. Lepas tu yang bawah tu? Pindah 5. Pindah 5. So, jadi apa? Negatif. Negatif 5X. Lepas tu? Tambah 8Y. Tambah 8Y. Sama dengan? Negatif 5. Tengok. Negatif 5 tu duduk dekat belakang ke belah depan? Belah depan. So, sekarang kita nak dia di belah depan ke? Tak. Belakang. So, kalau pindah negatif 5 jadi apa? 5. 5. Faham? Okey. Mesti susun macam ni. Baru kita boleh masuk dalam bentuk matrik tu. Okey, boleh sambung?
Okey Syah. Sekejap nak kira. Dah. Dah. Okey, dapat berapa? X. 3, Mm-mm. 2.5. Pandai. Betul. Bagus. Okey. Next, D. Kita langkah D terus. Kalau X tu kena bawa pergi depan ke? Ya, X bawa pergi depan, 4 tu bawa pergi belakang. Yang 3X tu pun sama ke? 3X tu pindahkan je ke depan. Dia kan memang dah dekat depan kan. So dia tukar tempat je. So sekarang kalau dia sekarang kat belakang ni kan, tapi dia bukan sebelah sama dengan. Kita tak pindah tempat pun. So dia masih positif. So jadi 3X tambah 2Y. Faham tak? Kalau dia langkah sama dengan je, baru kita ubah simbol dia.
Okey ke Syah? Okay. Dah siap ke Syah? D. Kenapa saya dapat apa tu perpuluhan dengan ber. 1 perpuluhan, satu lagi? Apa? Dua-dua perpuluhan ke? Saya dapat per. Okey, okey. X dapat berapa? Negatif 2.5. Okey, Y? Why tak boleh. Kira dulu Y sekejap. Tapi negatif 2.5 tu salah lah. Tapi tak apa, kira je Y. Mungkin ada salah sikit je, bukan salah semua. Sama juga. Y dapat apa? Hang point 25. Okey. Kita tengok balik. Okey, apa mula Syah tulis? Yang mana? Yang Awal-awal sekali. Kita kan nak repair dulu kan dia punya kedudukan kan. So apa? Lepas repair kedudukan jadi apa? 1. Kat sini yang salah ni. X pindah bagi depan kan jadi apa? Negatif ke? Negatif X tambah 6Y sama dengan Negatif 4. negatif 4. Okey, yang bawah 3 3N. X tambah 2Y 2Y. sama dengan negatif Negatif 8. 8. Okey, lepas tu dalam kurungan buat dalam bentuk metrik 1. negatif 1. Negatif 1. 6 lagi 3 3, 2. 2 X Y Y. negatif 4
Negatif 8. Okay, sampai sini ada yang salah tak? Yang satu. Sebab satu salah, salah lah semua. Kira balik. So, repair balik, padam satu tu, tukar semua. Jangan cuai. Sayang je. Sebab kan negatif terus habis. Okey, Syah? Dan nak try buat. Negatif 2 dengan negatif 1. Betul. Boleh buat. Okey. So next kita pergi pada soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. So soalan macam ni yang macam kita buat awal-awal tadi tu kan. Ada berapa ais lah, berapa air lah kan. Tapi yang ni Syah kena tengok apa yang dia nak cerita. Boleh tak cuba? Boleh? Cuba dulu. Baca nombor 26 ni, fahamkan apa yang dia nak tanya sebenarnya. Baca at least 3 kali. Gariskan apa yang penting maklumat tu. Baru kita tahu apa dia nak cerita.
Dah cukup 3 kali Syah baca? Dah garis semua maklumat penting? Dah. So faham tak dia beritahu apa? Dia suruh kira Kira apa? masa. Masa je ke? Apa? Apa maklumat dia bagi tahu kat situ? Kerja sampingan. Kerja sampingan. Ada berapa banyak kerja sampingan dia buat? 2. 2. Yang pertama apa? Tutor Tutor. Yang kedua? dengan pembantu di kedai buku. Pembantu kedai buku. So inilah 2 benda yang dia nak cerita. So kita buat apa? Satu jadi huruf X. Satu lagi jadi huruf Y. Okey, lagi apa lagi maklumat dia bagi tahu? Gaji per jam. So kalau tutor berapa gaji per jam dia? 20. 20. Kalau pembantu kedai buku? 12. 12. Okey. So lagi apa lagi maklumat dia bagi tahu? Gaji yang Ahmad dapat. Berapa? 280. So dapat 280. Kalau dia kerja berapa lama? 18 jam setiap minggu. 18 jam setiap minggu. So dekat sini dia ada cerita pasal 2 benda. Apa dia? Selain daripada pekerjaan dia, dia ada cerita pasal berapa jam dia kerja dengan berapa ringgit yang dia dapat. Betul? Betul. Okay. So kita mulakan dengan jam. Ada tak dia cakap siapa dia kerja jam mana yang lagi banyak, mana lagi sikit? Ada cakap tak? Tak ada. Dia cuma cakap, okay dia buat 2 kerja, total 2 kerja ni 18. So nak buat macam mana? Dia punya ayat dia. Confirm sama dengan 18. Apa dengan apa dapat 18? Apa kerja dia buat? Tutor dan pembantu kedai. Dia ada bagi tahu tak tutor berapa jam, pembantu kedai berapa jam? Tak ada. So kita biarkan je tutor tambah dengan pembantu kedai dapatlah 18 jam. Yang ni boleh faham? Faham. Okey. Lepas tu yang kedua kita nak cerita pasal apa? Gaji dia. Tahu tak gaji tutor berapa? 20. So 20 X tambah 12 Y sama dengan 280. Pandai, 280. So boleh faham macam mana nak buat dia? Boleh? Dia mesti akan ada cerita pasal 2 benda. Lepas tu 2 benda tu pula asing. Satu cerita pasal jam, satu lagi cerita pasal duit berapa. Okay, so daripada sini dia suruh cari nilai X dengan Y menggunakan kaedah metrik. Dia akan bagi ayat ni. So maksudnya kena pakai kaedah metrik. Boleh buat sendiri? Macam tadi ke? Ya, sama je macam tadi. Okey.
Okey ke Syah? Okay, correct. Sekejap. Cikgu, Ya. kalau 280 tu, tiga laju tu. 280 tu yang dekat belakang tu lah. Laju 1. 18, 280. Oh, Ha. Jawab tak? dah. Okey, X dapat berapa? 8. Y? 10. Betul. Okey, so sekarang tengok soalan dalam praktis SPM. Saya tak ambil gambar pula yang tu. Tapi Syah ada buku kan? Ada. Okey. Buka muka surat. Okey, buka muka surat 206. Okey, 206. Buat bahagian A. Bahagian A. Soalan, saya tak suruh buat semua lah. Saya suruh buat sikit-sikit je. Soalan nombor 1. 2. 4. 5. 6. 9. 11. 14. 17. 19. Dan lagi satu, 21. Boleh nampak tak nombor soalan ni? Boleh. Okay, so ini je. Buat ni je. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21. 2, 4, 6, 8, 10, 11 soalan.
Okay, boleh buat dulu sampai habis. Lepas tu kita bincang. Tak faham boleh tanya Tasha. Mata. Cikgu, Ya. soalan dia yang ada bulan Januari dan Februari tu kan? Betul.
Assalamualaikum. Ya. Yang nombor 5 ni macam mana? Okey, nombor 5 ni, dia suruh kita kira jawapan last sekali. Mula-mula nak buat apa? Mula-mula nak buat apa? Apa syarat untuk nak tambah dengan tolak matrik? Dia mesti apa? Mesti apa? Peringkat sama. Peringkat sama. Kita tengok yang mula-mula. 9, 3, negatif 7, 8. Berapa darab berapa peringkat dia? Dua. 2 darab? 2. 2 darab 2. Okey, belakang tu. Tambah. 1/2. 16. 20. 4. 14. Ni matrik 2 darab 2 ke? Macam mana nak jadikan dia 2 darab 2? Dia ada nombor dekat luar ni. Kena buat apa nombor kat luar ni? Darabkan. Darab ke dalam. Masuk satu-satu. Sama lah dengan yang belakang tu kan. Yang belakang tu ada negatif 5 kan. So darabkan negatif 5 tu untuk semua. Darab negatif 5 tau. Bukan darab 5. Boleh? Boleh. Faham Boleh Syah? Nombor 5. Boleh kot. Dah sampai nombor 6 bagi tahu Dah siap nombor 6. Okey.
Ya. Tak berapa faham lah nombor 5. Nombor 5 ni. Okey. Saya tunjuk macam mana. Tak nak kecil kat skrin ni. Okay, so soalan dia nombor 5. Saya tak nak tulis ni. Sudah. Lag pula. Sekejap lag pula saya punya tablet ni. Dah. 9, 3, negatif 7, 8, tambah 1/2, 16, 20, 4. Saya tak detect lah. 20, 4, 14, tolak 5, 5 negatif 3, 1, 2. Okay, mula-mula buat apa Syah? Mula nak buat apa? Kena pasti peringkat. Okey, kena pasti peringkat sebab nak tahu boleh buat tambah ke tolak kan. Okey, kita dah tahu dah. Semua peringkat 2 darab 2 tapi ada nombor kat luar tu. Nak buat apa dengan nombor kat luar tu? Darab. Darab dulu. So, depan sekali ada tak nombor kat luar? Tak ada. Tak ada. So, salin balik. Okey, yang belakang tu ada tak nombor kat luar? Tengah-tengah? Ada. Ada. So, darab lah. 1/2 darab 16 dapat apa? 8. 8. Lepas tu? 10. Lepas tu? 2. 7. 7. Okey, yang belakang? Ada nombor kat luar tak? Ada. Lepas tu? Darabkan. Negatif 25. Okey, kalau macam ni, kita tinggalkan negatif tu kat luar. Kita darab 5 je sebab kalau kita buat masuk negatif nanti, luar tu tak ada simbol lah. 5 darab 5? 20? 5. 5 darab negatif 3? Negatif 15. 5, 2. Okey, sampai sini boleh dah? Boleh? Tu kira macam biasa. Kira dia macam ni Syah? Macam nak kira dia? Sembilan nak tambah dengan siapa? 8. Lepas tu? Tolak 25. Betul. Kira satu pun terus dapat jawapan dari mana. Tak kira habis pun. Kan? So jawapannya apa? A, B, C, D. Syah? Yes. Jawapan nombor 5 apa? A, B, C, D. 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 Kira satu je terus dapat jawapan. Okey, lah soalan nombor 6. Tu kita bincang dulu.
Faham lah. So dia kata apa? Dia bagi ini. So dia suruh cari. Sama macam soalan nombor 5, 3 tu bawa masuk dalam dulu. 3 darab negatif dulu dapat apa? Negatif 6. Negatif 6. Tu negatif 6. 3 darab P. 3P. 3P. 3 darab 4. 12. 12. 3 darab 7. 21. 21. Lepas tu, tolak. Sama nombor belakang tu. 2 darab 5. 10. 10. 2 darab 3. 15. 15. Lepas tu yang bawah tu. 2 nak kena darab dengan siapa? Q. 1 dengan tolak Q. Kita kembangkan tu, ingat tak? 1 tolak Q. Dia sekali. Lepas tu 2 darab 8. 16. Sama dengan negatif 16. 9. 2. 5. Okay, kira dulu. 2 darab Q. 2 darab 1 tolak Q tu. Yang depan ni salin je balik. So 2 darab 1. 2. 2. 2 darab negatif Q. 2 darab negatif Q. 2. Apa? Berapa Syah? 2 darab negatif Q. Negatif 2Q. Negatif 2Q. 16. Sama dengan negatif 16. 9. 2, 5. Lepas tu, tengoklah yang mana kita nak cari. Sekarang kita nak cari apa? P dengan Q kan? Yang mana? Unsur yang keberapa ada huruf P? 3. 3P. So 3P ni dia punya geng apa? Dia punya geng dia nak tolak dengan siapa? 15. 15. Dapat berapa? 9. 9. So kita tulislah 3P tolak 15 sama dengan 9. Cari P berapa? Okey, kalau Q pula? 12. Tolak 2 2 negatif 2Q. tambah 2Q. Kenapa jadi tambah 2Q? Sebab ini sebenarnya ada 1 kat sini. So ini pergi sini jadi negatif, ini pergi sini jadi positif. Negatif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sama dengan 2. Cari berapa Q tu? Cari berapa P, cari berapa Q. Salah lah ni. Bukan 15 ni. 2 darab 3. 6 lah.
Salah ni, 6. Patut apa pelik, rasa pelik. 6. Kan 5.3. 2. Bawah tu dah betul lah. Boleh Syah? Lima ke? P5. Q? Q berapa? P berapa? P5. Q? -4. Betul. Tu boleh buat tu. Okay, so siapkan homework yang balance tu. Lagi berapa soalan lagi. So dah buat 5, 4. So tinggal lagi 7 macam tu je lah. Okay, so siapkan. Next class kita akan bincang. Dan kita akan masuk bab yang ketiga. Okay Syah? Okay. Alright, so itu saja kelas kita untuk hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum. Alam.